Assalamualaikum, selamat datang ke channel Bola Ali. Alright gang, Liga Malaysia kita dah nak start MFL pun dah keluarkan jadual untuk match yang pertama 21 hari bulan 8 adalah game pembukaan. Sekarang ni banyak pasukan-pasukan dah buat persiapan, ada yang dah start training. So gang, untuk video pada kali ni sebenarnya aku nak skodeng training kit pasukan dalam Liga Malaysia. Sebab itu hari aku ada scroll dekat IG, scroll, tiba-tiba aku tertengok satu gambar ni. Smart gila lah dia punya training kit. Aku dah check dah, ada 8 pasukan yang dah pakai training kit baru untuk season 2026-2027. Apa kata? Jom kita tengok sama-sama. Let's go. Okay, yang pertama sekali pasukan Selangor FC. Ini dia training kit untuk pasukan Selangor warna merah buat abang marah mat. Bukan biasa-biasa bosku. Selangor season ni pakai Adidas. Last season diorang pakai Joma. Kalau nak diikutkan, Selangor pernah pakai brand Adidas ni, tapi dah lama lah, tahun 2008 Kali ni Adidas buat comeback balik bersama dengan pasukan Selangor. Last season Sabah pakai Adidas kan. Tapi untuk season kali ni Selangor pula yang pakai brand Adidas. Okay. Lama. Lagi-lagi Azam Aziz pula yang pakai kan. Smart siap. Nampak elegan, bersih, simple je gang. Serius aku cakap, first time aku tengok, aku ingatkan Red Devil. Rupanya Red Giant. Dah macam Manchester United lah. Serius aku cakap. Okay, kita tengok di bahagian hadapan ni ditambahnya pula sponsor Hyundai kat sini, bertambah lagi lah, naik dia punya seri jersey training kit pasukan Selangor Kalau tengok daripada dekat pula tak ada corak apa-apa lah, just plain je gang. Okay, simple macam ni je, tapi memang smart habis lah. Serius aku cakap. Kepada penyokong-penyokong Selangor, aku rasa memang korang dah tak sabar lagi nak tunggu jersey home dan jersey away. Korang faham lah, kalau brand international Adidas macam ni pula kan, kena menabung lebih sikit Harga aku rasa confirm tak lari lebih kurang dalam 200 lebih ataupun 300 Okay, pasukan yang kedua, Johor Darul Takzim. Ini dia training kit untuk pasukan JDT. Macam biasa gang, still lagi bersama dengan Nike Nike dengan JDT, dia punya collaboration dalam jangka masa yang panjang Diorang sign sampai tahun 2029. Lambat lagi gang, lambat lagi Ini dia training kit JDT warna biru, just simple macam Selangor tadi juga kalau brand-brand international Adidas macam Nike macam ni, dia punya design just simple-simple tapi memang nice elegan, nampak tu mahal lah kan. Okay. Ini jersey untuk keeper warna apa ni, warna kelabu kacuk warna hitam. Dia punya logo warna fluorescent macam tu kan, kena naik combination warna dia cantik just simple juga Tapi untuk pasukan JDT, dia tak ada letak sponsor geng. Dia tak ada letak logo sponsor dekat dia punya depan baju ni Okay, kalau korang tengok dengan lebih teliti, sebenarnya baju ni bukan plain tau. Dia ada corak geng. Corak sepertinya warna belang-belang. Okay, ni nampak lagi terang Nampak belang-belang harimau kat sini geng. Belang-belang harimau selatan ni geng. Smart. Collar warna putih macam ni kan, tebal dekat belah ujung baju warna putih. Nice. Okay, ini aku rasa baju keeper yang kedua. Tadi warna kelabu Yang ni nampak warna apa nak cakap warna mint macam tu kan. Biasa warna keeper memang warna terang-terang macam ni Cantik geng, cantik. Still just simple je geng, macam biasa Okay. JDT bukan ada satu je jersey training kit. Nampaknya ini jersey yang kedua Tadi warna biru, kali ni warna hitam. Nampak design sama je, ada belang-belang juga. Belang-belang okay, yang ni nampak lebih jelas lagi. Belang-belang harimau selatan tadi juga
Sama macam warna biru. Tapi yang ni warna hitam lah. All black, gang. Nice. Oh, bukan 2, rupanya 3 untuk jersey training kit pasukan JDT. Ada 3, warna biru, warna hitam. Kali ni biru-biru gelap ke warna hitam kacuk dengan warna biru. Ini nampak ada style sikit nice lah, gang. Simple je, gang. Brand-brand lagi brand Nike macam ni memang dia orang punya design memang simple-simple macam ni Nice weh. Cantik. Macam aku cakap tadi lah, nampak mahal. Okay, Selangor tadi Selangor tadi kalau aku check ada satu je, gang. Dia orang punya training kit buat masa ni aku nampak warna merah je, gang. Untuk pasukan JDT ada 3 color kesemuanya. Alright. Pasukan yang ketiga, Penang FC. Okay, Penang kali ni dah tak pakai lagi kaki jersey Kaki jersey memang dah terbukti sebelum ni dengan pasukan Penang, dia punya design memang cun-cun gila, gang. Kali ni Penang bersama dengan FBT, gang. FBT ni brand legend, gang. Kalau korang nak tahu, brand daripada Thailand. Okay, last season Melaka ada pakai brand ni, FBT ni. Kalau tahun-tahun sebelum ni, season-season yang lepas aku pernah nampak, kalau tak silap aku, Felda United, gang, pakai FBT. Okay, kali ni pasukan Penang bersama dengan brand FBT. Ini dia training kit untuk pasukan Penang, gang. Warna pink, man. Nampak jambu pasukan Penang kali ni, Okay, dia punya corak nampak agak crowded sikit lah, corak dia bergaris. Ni lebih dekat lagi. Nampak macam bentuk A tulisan A kalau kau perasan, kan. Apa maksud dia ni? Kalau T mungkin Thailand lah, sebab brand daripada Thailand. Kalau P mungkin pasukan Penang Ini A, man. Nampak bentuk macam A Cantik warna terang, gang. Warna terang, gang. Nice lah. Warna pink ni okey lah. Ramah Makasuf. Tapi seluar dia orang pakai warna hitam. Okey. Ini jersey untuk keeper, gang. Nampak memang crowded gila, gang. Warna dia terlalu menyelah sangat, orang kata, kan. Design yang sama, cuma warna yang berbeza lah. Untuk keeper pakai warna purple. Okey, tapi, gang, sebenarnya ni, yang coach ni pakai ni, jersey yang coach pakai ni, yang ni lagi smart. Serius aku cakap, aku minat design yang macam ni, gang. Simple-simple macam ni. Dia tak nampak crowded sangat, tapi ada tekstur. Gitu. Okay, ini dia training kit untuk pasukan Penang FC, gang. Okay, pasukan yang keempat pula, Sabah FC. Ini dia training kit untuk pasukan Sabah, brand daripada Carino. Kali ni pakai local brand daripada Carino. Kalau nak diikutkan, Sabah pernah pakai brand ni, gang, tahun 2019. Tahun 2019. Kali ni tahun 2026 bersama semula dengan Carino, local brand kita, gang. Okay, kalau aku tengok design dia ni, nampak nice lah. Cantik je sebenarnya, kan. Dengan warna biru macam ni, memang aku minat gila lah. Warna biru tua biru tua ke biru apa orang panggil ni, dark blue Dark blue orang putih, kan. Biru tua nice lah, cantik lah. Kena pula warna dengan logo pasukan Sabah ni, kan. Tapi kalau jersey macam ni, dia lebih sesuai, kan. Kalau kita tengok Dominic Tan, kalau kita tak tahu dia sebagai footballer, aku rasa dia main badminton. Lebih kurang macam tu lah. Tapi cantik lah. Warna dengan design dia macam ni, cantik lah. Itu dia training kit untuk pasukan Sabah. Seluar warna hitam, senang lah, gang. Kalau pakai seluar warna hitam ni, kan, masuk baju warna apa-apa pun semua kena, kat bawah ni ada tulis Carino Ori, Okay, kalau tengok dia punya design ni, kan, Kalau kau naik kereta time waktu hujan, dekat depan cermin kau macam ada titisan air tu, kan. Lebih kurang macam tu lah dia punya bentuk ni. Ni dia punya bentuk ni. Okay. Dominic Tan smart. Smart, gang. Siapa cakap tak smart? Cantik. Okay, ini dia punya penjaga gawang goalkeeper punya baju. Warna oranye Yang ni lebih minimalis. Lebih
Lebih orang kata apa, santai lagi. Smart. Yang ni aku suka. Keeper punya jersey geng. Okay. Bukan ada satu je training kit, tapi ada dua. Design yang sama, warna je yang berbeza geng. Dia ada tadi warna biru tua, kali ni warna purple pekat Keeper pakai warna hijau pula. Okay, belakang macam ni. Belakang kosong je, plain je geng. Keeper punya baju pun sama juga just tukar warna je. Design dia sama. Tapi aku lebih suka design yang ni keeper punya baju ni. Smart Okay, pasukan yang kelima, Star City geng. AKA Immigration FC. Kod ada yang tak tahu lagi kan. Immigration dah rebranding, nama baru jadi Star City geng. Okay, ini dia training kit diorang dengan brand SS. Bukan shop sendiri tau. Ini Star Sport geng. Kalau korang perasan, Star Sport ni bersama dengan pasukan kucing dengan KL City season lepas, kalau korang perasan lah. Okay, Star City, kalau tak silap aku, diorang base dekat Alok Star. Dia lebih kepada pasukan Kedah. Mungkin untuk tarik penyokong-penyokong Kedah. Tapi masalahnya, bila aku tengok training kit diorang kat sini, warna kuning biru, aku rasa dah macam pasukan Pahang pula. Kalau warna hijau, kuning hijau, nampak ada punya Kedah sikit kan. Tapi tak ada masalah sebab baju training je pun kan. Okay, kalau tengok daripada design dia kat sini, smart cantik geng. Cantik combination warna dia kan. Kuning biru memang naik dengan dia punya seluar ada line biru sikit dekat sini. Smart weh. Simple je. Simple. Jersey simple macam ni memang aku suka sama macam Selangor tadi, JDT tadi kan. Kali ni pasukan Star City kan, dengan brand Star Sport. Ini brand lokal kita Star Sport ni. Wih, nice. Cantik lah wih. Serius aku cakap, Cantik. Dengan dia punya font nombor dia kan. Dia punya line, ada line dekat bawah seluar ni warna hitam. Wih, cantik. Nampak elegan orang kata. Okay, ini baju untuk keeper gang. Design yang sama, cumanya warna yang berbeza Warna biru tua dengan putih, combination logo warna kuning. Memang naik colour dia. Cantik kena. Okay, dia bukan plain saja gang. Rupanya ada corak-corak dekat bahagian tepi ni gang. Nice. Cantik. Okay. Aku ingatkan keeper memang pakai baju warna putih. Rupanya player pun pakai baju warna putih ni tadi juga Bermakna Star City ada dua baju training kit gang. Cumanya diorang rotate lah. Kalau player pakai baju warna putih ni, keeper pakai baju warna kuning biru tadi kalau kata player pakai baju warna kuning, keeper pakai baju warna putih. So maknanya Star City ada dua baju training kit gang. Ui, smart lah. Cantik. Nice. Seterusnya, pasukan ke-6, Kelantan Red Warrior. Pasukan daripada Liga A1 yang naik ke Liga Super. Okay, ini baju keeper gang. Baju keeper warna kuning. Ada logo sponsor kat depan ni Naskin Coffee. Kali ni Kelantan tak bersama lagi dengan Warik Last season aku nampak dia orang pakai Warik. Untuk season baru ni dia pakai brand Duo ni local brand juga geng. Okay, nampak ada kelainan sikit kat sini Okay, ini baju untuk player. Tadi keeper pakai kuning. Untuk player warna biru. Alamak, aku memang minat gila warna biru ni. Biru ni sama macam biru mana tadi? Pasukan Sabah punya training kit kan. Tapi yang ni lebih clean lagi smart lagi geng. Warna biru ni dah macam rasa vibe Buriram lah. Kelantan vibe Buriram. Tapi kalau korang perasan, yang special dia kat mana geng? Yang special dia dekat logo ni bukan logo kelab logo bendera Kelantan ni kat sini, kat dada ni. Ini smart. Kalau ni dia kekalkan untuk baju official, baju home away diorang, lagi mantap Okay, logo kelab dekat ni, dekat seluar. Jarang-jarang orang buat macam ni Nice. Cantik. Okay gang. Kalau korang tengok lebih dekat lagi, lebih detail lagi, dia punya design, tekstur dia memang korang boleh nampak kat sini bentuk-bentuk macam ni.
Aku suka jenis-jenis jersey yang macam ni geng. Detail yang lebih halus Cantik. Nice weh, nice. Dekat belakang ada tulisan Kelantan geng. Dekat belakang dia. Atas ni ada satu line macam ni. Ada piping satu line macam ni. Sama juga dekat bahagian lengan. Smart Pasukan yang ke-7, Kuching City. Smart habis weh. Training kit baju pasukan Kuching Brand SS. Ini brand Star Sport, yang sama dengan Star City tadi tu. Last season pun Kuching City pakai brand ni juga Star City pula. Brand Star City pula. Brand Star Sport gang. Okay. Nice training kit diorang. Serius aku cakap. Warna kuning-kuning keorangan kacuk dengan warna hitam macam ni. Okay. Dekat belah seluar ada line macam ni pula. Smart lah. Serius aku cakap. Nice. Kat belakang baju ada tulisan KCFC kan. Kuching City FC. Nazmi Faiz pula yang pakai tadi kan. Okay, nampak? Smart smart. Design dia orang memang smart Nampak design dia nampak modern sikit nampak modern. Dia logo dia pun dia jadikan warna putih dekat sini. Dekat belah hadapan ni semua jadi warna putih Memang ngam teruk. Okay. Tadi jersey training kit yang pertama. Yang ni yang kedua. Design lebih kurang sama. Aku rasa just tukar warna saja. Warna pink weh. Macam Penang tadi warna pink terang. Yang ni pun pink juga tapi kacuk dengan warna hitam. Memang nampak crowded baju dia. Dia warna dia nampak macam serabut-serabut sikit tapi still consider smart lah weh. Smart. Smart. Design yang sama kan, cuma warna je yang berbeza dekat sini Okay, jersey training kit yang kedua untuk pasukan Kuching City. Tiba-tiba tengok Jimmy Raymond pakai. Baik cantik. Okay. Bukan 2 tapi 3 geng. Training kit untuk pasukan Kuching. Kali ni design agak lain sikit Kalau tengok collar pun korang dah tahu Tapi kan bila aku tengok warna baju ni kan, aku teringat baju kelab EPL lah geng. Team West Ham punya warna geng. Warna merun-merun macam ni dengan warna biru cair macam ni. Combination warna dia memang masuk cantik Kali ni logo logo SS dekat belah tengah. Disusuli dengan logo Kuching City kat belah tengah geng. Kalau yang first punya design tadi belah kiri kanan. Macam biasa. Yang ni belah tengah-tengah Cantik lah weh. Serius aku cakap. Ramadan. Smart weh. Bukan 3. Kalah JDT ni kan. JDT pun 3 je. JC training kit. Sabar pula. Kuching ada 4. Ada lagi warna hitam Ni buat masa ni yang aku tengok baju training kit diorang tak tahulah kalau kata esok dia ada training kit design lain pula kan. Buat masa ni ada 4 baju training kit untuk pasukan Kuching City. Kali ni warna hitam. Smart lah weh. Combination warna hitam adanya merah biru. Dia meresap warna JDT weh kat dalam baju. Ini ambil aura JDT ke apa ni? Time training ni. Weh, smart. Nice. Ramadan. Design cantik kan, serius cakap. Ini baru training kit ni. Belum baju yang sebenar-benarnya lagi kan. Yang terakhir sekali, pasukan Terengganu FC. Okay gang, ini dia training kit untuk pasukan Terengganu. Serius aku cakap, untuk pasukan Terengganu, Design jersey pasukan Terengganu season sebelum ni, latest ke, serius aku cakap tak pernah mengecewakan kan. Jarang mengecewakan. Semua design dia memang cantik-cantik. Dia punya baju ini baru training kit ni. Serius aku cakap. Ini nak cakap warna apa Pink belacan ke macam ni? Nice lah weh. Dekat bahagian bahu dia ni kan, cantik weh. Kena pula seluar kelabu WhatsApp dengan baju warna ni. Weh, kena. Cantik
Cantik. Lagi satu gang. Okay, ini yang nak cakap ni. Ini memang mantap gang. Untuk pasukan Terengganu kali ni memang mantap gang. Last season diorang pakai brand AL. Okay, AL. Untuk season kali ni diorang pakai brand Trivert. Okay, kau pernah dengar tak Trivert ni? Aku pun tak pernah dengar tau. Aku ingatkan brand international mana lah Trivert ni. Rupa-rupanya Terengganu create dia orang punya branding sendiri gang. Trivert ni adalah brand daripada Terengganu sendiri. Kelab Terengganu sendiri. Dia orang cipta brand ni gang. Ini demi kelangsungan kelab lah gang. Aku rasa korang patut kena support lah. Kira jadi local brand lah. Local brand untuk brand Trivert ni gang. Korang kena support lah brand-brand ni. So 100% dah jadi bunyi Terengganu 100% 100% masuk, orang kata income masuk dalam kantong Terengganu lah. Tak ada nak pergi ke brand sikit ke, pergi ke club sikit ke kan. 100% masuk kat kantong sendiri lah. Bijak lah daripada pihak pengurusan Terengganu demi kelangsungan hidup gang. Okay, dia punya design seluar gang. Dia jadi satu inspirasi tau. Esok aku pun try buat design yang lebih kurang macam ni lah kan. Dekat belah seluar lain tepi ada tulisan dia orang punya brand Trivert. Dekat belah tepi ni besar. Nice lah gang. Cantik. Warna dia kan. Okay, ini jersey yang kedua dia orang. Jangan mengecewakan. Design yang sama, combination warna ni lagi menarik lah gang. Kalau ada bajet lebih ni semua aku angkut serius aku cakap. Warna hitam dengan hijau fluorescent. Dia buat logo Terengganu pun ikut matching dengan dia punya warna baju Cantik weh. Kau boleh nampak dia punya design. Kau boleh nampak kalau daripada jauh nampak macam kedut tau. Tapi bukan kedut tu, itu design. Dengan lain tepi seluar dia. Smart lah, serius aku cakap. Itu je aku boleh cakap gang. Nampak? Round neck Okay. Ada lagi satu tambahan gang, belakang baju dia. Melintang tegak macam ni. Smart weh. Smart habis. Okay, ini untuk baju keeper. Design semua design yang sama, cumanya warna je yang berbeza gang. Keeper pakai warna biru-biru macam ni Okay gang, korang dah tengok kan kesemua jenis design untuk jersey training kit. Ada 8 pasukan yang buat masa ni aku nampak dah pakai jersey yang baru untuk season 2026-2027. Ada yang dah turun training juga, pasukan-pasukan yang lain, tapi diorang belum pakai lagi baju training kit yang baru. Okay, ada 8 pasukan tadi. Aku rasa yang paling gempak sekali daripada mata aku mata korang aku tak tahu korang suka yang macam mana kan. Baju training kit Terengganu gang. Nice gila serius aku cakap. First keluarkan design untuk brand sendiri gang. Ini belum jersey sebenar diorang lagi Harap lebih cantik cun lagi gang. Okay, aku nak tanya korang suka jersey training kit pasukan mana daripada 8 pasukan tadi? Cuba korang komen sikit. Lagi satu aku awal-awal cakap aku bukan kaki review. Aku tak pandai sangat nak review jersey ni. Ini bukan orang kata kemahiran aku, tapi disebabkan aku tengok jersey training kit pasukan masing-masing semua cantik-cantik, aku terasa nak tengok sama-sama dengan korang. So untuk video pada kali ni aku rasa cukup sampai di sini saja. Bertemu lagi di dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.